Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokok kucing tidur. Tadi silap dah browning dah selesai. Okey, daun-daun kita buang kat bawah. Ada orang pesan dibiarkan dekat bawah untuk sungkupan. Tapi kobonden tak boleh buat. Kobonden kena ambil ni. Kalau tidak ni semua panggil anak-anak. Kita kena buat membasmi anak-anak. Sentiasa nak kena buat. Okey, itu soal nombor 2. Soal yang pertama yang saya nak share kan. Saya nak share sebenarnya perkongsian yang saya pun tak apa faham, tapi orang lain lah dapat daripada orang lain. Kita ni pokok ni kalau nak jaga, kita buat dahan pembuahan ni. Ni semua adalah dahan-dahan pembuahan lah. Bakal jadi dahan pembuahan. Okey. Kita nak besar dahan ni, nak cepat besar dahan ni, kita potong pucuk dia. Okey. Jadi sekarang hari ni saya tak potong pucuk lagi ya, saya buat pruning saja. Okey. Mana dahan yang turun ke bawah, kita potong. Mana dahan terpacak naik ke atas, macam ni, terpacak naik ke atas, saya potonglah supaya dia pergi ke sini. Okey, tak ada masalah. Yang kedua, mana yang bersanggit. Orang 9 sebut bersanggit ni contoh. Ni bersanggit dah ni. Bersanggit tu belaga ni dengan ni. Jadi kalau boleh kita jangan biarkan dia bersanggit lah. Kita potong lah, saya potong sikit. Kita tak nak pertumbuhan dia terganggu. Okey, asas dia orang cakap saya tak tahu betul tak betul, tapi memang ada masuk akal dia jugalah. Kita nak kena jaga sekurang-kurangnya 8 ke 13 dahan. Okey, kalau ikutkan peraturan sini ni tinggi ni, kita daripada sinilah. Masa akan datang mungkin dahan bawah ni kita potong. Kalau tak potong, alhamdulillah ada rezeki dia boleh hidup, kita teruskan. Okey, so kita nak ada 8 ke 10 ke 13 dahan. Saya dah ada berapa dahan? Saya kira yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang ni saya tak kira. Halus ni, okey. Ada kemungkinan akan dipotong, tapi buat masa ni saya biarkan. Dah okey 13 kita maintain, jaga. Yang atas ni akan tumbuh lagi. So kita boleh jaga yang atas. Lagi dia ke atas nanti kita potong supaya dahan di bawah ni menjadi lebih besar. Itu perkongsian. Tapi saya tak tahu sejauh mana kebenaran. Dari segi teknikal ada logiknya. Bila dahan dah dipotong, nutrien tersangkut, dia pergi ke sini. Dan untuk membolehkan dahan-dahan ni besar, kita potonglah bahagian ujung. Yang ni saya telah tunjuk dalam beberapa video yang sebelum ni lah. Okey, itu dulu. Ini pokok ni masih kecil. Ditanam. Asalnya pokok luar, pokok tanam biji. Saya cantumkan dengan pokok kucing tidur. Okey, itu dulu. Salam dari Kobonden.